pandangan yang mengatakan bahawa mereka berjumpa dekat Jabal Rahmah. Berapa lama ada tak pernah ditulis dalam Quran, tapi sejarawan kata sampai beribu tahun baru jumpa balik. Berdua-duanya nak mencari. Dan waktu tu we know tak ada siapa. Dua-dua kena ada survival instinct Lelaki kena ada, perempuan pun ada. Tapi kalau kita fikir balik, aku dah lah buat salah. Kita fikir balik, patutnya kan aku dah buat salah, kenapa aku kena macam ni hukum lagi? No, masa tu kita akan belajar berfikir, kata aku dah buat salah, so aku kena buat sesuatu yang bermakna untuk aku persembahkan balik ibadah aku dekat Tuhan kan. So that's how kita mendewasa. Kita mendewasa melalui survival untuk menjadi orang yang lebih baik after kesilapan tu. Sebab bila kita dah buat salah dan terduduk dan sedar dengan kesilapan kita, we are the most vulnerable person. So apa yang kita akan belajar adalah kita tahu kata kita pernah jadi vulnerable. Takkan kita nak judge orang yang vulnerable? Takkan kita nak rasa yang kita ni lagi perfect daripada orang? So that's how kita mendewasa. Cara kita melihat orang, cara kita deal dengan orang, cara kita melihat keadaan keliling kita. The empathy yang kita belajar daripada proses tu, dia mesti come from the lowest point. Kenapa banyak kisah dalam Quran yang tu apa masuk ke dalam ni kan? Kenapa kisah Nabi Adam contoh kan? Tapi kenapa Allah SWT menggunakan kisah untuk bagi tahu kita? Menggunakan cerita untuk bagi tahu kita satu point. Dalam bahasa Arab, cerita ni maksudnya kisah. Perkataan asalnya adalah kisah. Qasas. Tahu tak perkataan qasas ni asalnya maksud apa? Dia datang daripada kata qis. Qaf dengan sa. Asalnya maksudnya apa? Asalnya bermaksud jejak, tapak kaki. Oh ya. So peninggalan kisah. So kisah tu maksudnya kesan-kesan tapak kaki. So dulu orang Arab kan dia atas padang pasir kan. So kan tapak kaki tu kan boleh nampak kan. So tu disebut sebagai kisah lah, qasas. So salah satu maksud di sebalik kisah ni adalah kita melihat tapak kaki itu dilalui oleh orang dan kita cuba follow dia. So itu maksudnya kisah. So di sebalik kisah, dalam keadaan Allah menciptakan kita sebagai salah satu makhluk yang ada kemampuan intelek untuk menghadam cerita, Allah juga menjadikan cerita sebagai salah satu aparatus dan tool untuk deliver meaning kepada kita. Itu sebab kisah itu ada. Sebab manusia ni Allah ciptakan dengan satu konsep intelek yang sangat dinamik dan sangat pelbagai. Salah satu konsep intelek manusia adalah kita manusia yang hidup dengan cerita. Kita love cerita. So kita boleh lepak dekat mamak beberapa jam for the sake of story je. Kawan kita cerita tentang zaman dia, kita pula kalau ada lepak pula dengan kawan-kawan zaman asrama dulu. Jam, hours kita lepak. Apa yang kita cerita? Bukan pasal Quran. Pasal cerita. Sebab human live by the story. Yang mengikat manusia, yang menyebabkan manusia terus tumbuh dan dewasa adalah cerita. Sebab itu history is a story. Tambah high kat belakang lah. History itu adalah story sebenarnya. Oh yo serius tak? Yo So dia adalah cerita. Tapi memang tu sebab tu ke perkataan tu history? Ya. So bila kita tengok balik, manusia itu membesar dengan cerita. Sebab itu Allah jadikan cerita sebagai wanted dalam Quran. 1/3 dalam Quran adalah cerita sejarah. Sebab cerita inilah yang mengikat kita. Ya, ada part di mana Allah bercerita bukan tentang cerita. Sebab itu penting dia panggil khitab. Allah cerita direct kepada kita. Ada satu lagi part, 1/3 lagi adalah tentang fiqh ataupun hukum hakam dalam tu. Itu untuk membantu kita, untuk kita obedient. Tapi yang membentuk kemanusiaan dan akhlak kita adalah cerita. Sebab kita tak boleh menjadi orang yang tumbuh sebagai manusia kalau kita tidak faham dan juga tidak mendapat value daripada cerita. Semua cerita dalam Quran ada value dia. Allah nak sampaikan value, meaning tu kepada kita, nilai tu kepada kita. Nilai berbuat baik, nilai berhadapan dengan orang yang kita tak suka, nilai macam mana kita nak deal dengan orang yang kita sayang tapi dalam masa yang sama kita tak nak bagi tahu sesuatu yang kita tahu kepada dia. Macam mana kita nak deal dengan seorang ayah yang teruk gila, yang toksik gila, yang sampai sanggup untuk abuse kita. Tapi dia ayah kita. Benda tu dia tak datang dengan hukum, dia mesti datang dalam bentuk cerita. Sebab cerita menumbuhkan cara fikir kita. Dan manusia ni
The Great Story, semuanya adalah tentang story, semuanya adalah tentang manusia. Manusia hidup dengan cerita. Homer, kita sendiri, identiti kita, budaya kita, dia tak datang. Kita kalau kita tak ada Tun Sri Lanang tu, hanya sekadar riwayat bertulis surat semua, kita tak akan faham culture kita, sejarah Melayu kita. Sejarah Melayu kita pun difahami melalui cerita. Sulalatul Salatin adalah cerita. So cerita adalah bahagian yang sangat besar dalam hidup kita. Sebab itu baru-baru ni apa nama, Yusuf jumpa novelis, orang yang bercerita. Yusuf pula jumpa dengan orang-orang yang menulis cerita. Macam mana cerita, macam mana mereka ini hidup dengan cerita. Orang-orang yang membaca tentang cerita. Manusia sukakan cerita. Tidak ada manusia yang tidak sukakan cerita. Cuma cerita apalah. Sebab tu cerita hantu tu orang suka. Sebab ada unsur kejutan dia, unsur ketiba-tibaan dia. Tapi the point dia apa? Cerita. Betul kalau saya macam ni. Bayangkan kita, saya punya POV Allah SWT ciptakan minda kita ni ibarat lubang USB-C, dan cerita tu adalah kabel USB-C tu. Maksudnya in order untuk menyampaikan, ni adalah format yang kita akan hadam dan faham, iaitu cocok cerita dan minda manusia ni dia sesuai lebih kurang tu. Dan sebab tu cerita dia tidak membuatkan orang tu jadi pandai ke apa. Cerita ni dia bukan membuatkan orang tu kata aku jadi ulama lah bila tahu cerita ni. Tak. Mana ada orang rasa dia lagi pandai hanya kerana tahu cerita tu. Point of story adalah to be more human than you are. To learn more kindness. Itu je point of story. To be more human. Ya. Kita akan tahu dalam cerita Quran, kita akan berdepan dengan banyak cerita pergelutan manusia. Kita akan berdepan dengan banyak cerita orang-orang yang terbuang, keterbuangan manusia. Kita akan jumpa banyak cerita orang yang mangsa keadaan. Kita akan jumpa banyak orang yang kena fitnah. Kita akan jumpa banyak orang yang kena keji, orang yang kena pulau, orang yang kena boykot. Semua benda ni adalah sebagai salah satu resmi kepada kita untuk berdepan dengan kehidupan kita, di mana semua tu kita akan lalu. Kita pernah rasa left out, kita pernah rasa orang pulau kita pernah rasa orang cakap something yang tak betul tentang kita. Semua benda tu kita rasa. Dan kita boleh tengok Quran, cerita, ada cerita yang berkenaan dengan kita punya keadaan. Wah, betul-betul lama. Juz 10 tuan. Okey, boleh. Juz 10 tentang sabar. Itu cerita tentang Perang Badar. Betul. Tapi sekejap saya double check. Tentang sabar. Kenapa tuan decide untuk bagi tahu juz 10 ni adalah tentang sabar? Sebab tak silap saya, kalau Yusa baca, dia tentang perang. Okay. Surah apa? Surah Taubah kan. Sebab pada saya, pandangan saya lah kan, Allah boleh cerita banyak benda tentang sabar dekat banyak cerita. Kita boleh fikir satu Nabi, Allah cerita tentang kesabaran mereka. Ada. Nabi Yusuf ada. Kemudian Nabi Yaqub ada. Kemudian Nabi Nuh pun ada. Semua cerita tentang sabar. Banyak benda tentang sabar dalam tu. Tapi dia sentiasa tidak menjadi main point. Dia akan jadi macam poin-poin yang datang selepas cerita ataupun di sebalik cerita. So contoh fasa burung jamil datang selepas tu lah kan. Dan dekat juzuk 12. Kemudian cerita-cerita lain tu dia bukanlah sesuatu yang direct Allah bercerita tentang sabar. Tapi yang betul-betul ayat yang juzuk yang pada pandangan saya bercerita tentang sabar adalah juzuk tu, juzuk 10. Sebab tidak ada tragedi yang paling tepat nak bercerita tentang sabar selain daripada tragedi perang. Tragedi ketika mana umat Muslim, sahabat tak cukup orang, kemudian kena perang, di ambush. Banyak sisi-sisi yang pada waktu perang akan mengajar kita tentang sabar itu bagaimana. Sebab saya rasa macam waktu-waktu lain, okey, kita sabar. Tapi waktu perang punya sabar, dia lain macam. Dia bukan sabar, Allah tolonglah aku. Dia tak. Dia sabar dalam masa sama, kau kena lawan benda tu. Kau kena hadap musuh ni. Tapi kau kena sabar sebab kau tahu kau sikit. Tapi kau tak kena duduk diam. Dalam masa sama kau kena sabar, tunggu arahan bila, tunggu cue bila, tunggu peranan kau bila. Kau kena buat apa, kau punya position apa. Semua tu menuntut kesabaran yang berlapis-lapis. Kesabaran dengan Tuhan, kesabaran dengan sahabat-sahabat lain, kesabaran pula dengan menunggu waktu yang betul, detik yang betul, posisi yang betul. Berlapis-lapis kesabaran. Saya
nampak bahawa the best way yang kita akan belajar tentang sabar adalah perang ni. Saya selalu terfikir, kalau saya hidup di zaman perang, saya tak fikir pasal zaman sahabat lah, sebab ni apa yang saya fikir, sebab zaman sahabat ni kita husnuzan yang mana terharap lah kalau Allah SWT pilih kita time tu pun kita bersama dengan Nabi SAW lah, kita punya harapan kan. So, saya tu fikir, contoh macam kita ambil macam perang British ke apa kan,